Washington gelisah malam-malam sebab satu negara ini. Ramai orang fikir Malaysia cuma terkenal dengan makanan sedap dan pelancongan murah. Tapi ada satu perkara besar yang sedang berlaku di sebalik tabir, sesuatu yang buat pegawai-pegawai kerajaan Amerika Syarikat duduk dalam mesyuarat tertutup, bincang khusus pasal negara kita. Malaysia sedang membina kuasa chip sendiri. Dan ini bukan cerita kecil. Ini melibatkan duit, teknologi, dan satu pertarungan senyap antara dua kuasa besar dunia, Amerika Syarikat dan China. Tapi inilah yang pelik. Walaupun Malaysia ialah sekutu rapat Amerika, walaupun syarikat-syarikat raksasa Amerika sendiri yang melabur di sini, Washington masih rasa tak selesa. Kenapa? Skim yang kita akan kongsi hari ini. Dan percayalah, bila anda dengar bahagian pertengahan video ini, anda akan faham kenapa cerita Malaysia buat chip sendiri ini sebenarnya jauh lebih kompleks daripada apa yang anda fikirkan. Boot wet. Sebelum kita teruskan, sila subscribe supaya anda tak terlepas semua perkongsian penting saya. Tulis "I subscribe" di ruangan komen, dan saya sendiri akan sambut anda ke dalam komuniti ini. Baik, jom kita mula. Okey. Jadi macam mana Malaysia, negara yang ramai orang anggap cuma terkenal dengan sawah padi dan pantai, boleh jadi pemain penting dalam industri chip dunia? Cerita ini sebenarnya dah bermula puluhan tahun lalu. Sejak tahun 1970-an, Pulau Pinang dah jadi tumpuan syarikat-syarikat elektronik antarabangsa. Intel antara yang pertama buka kilang di sana. Dari masa itu, Pulau Pinang perlahan-lahan berkembang jadi apa yang ramai orang panggil Silicon Valley of the East, Lembah Silicon versi Timur. Tapi inilah bahagian yang ramai tak sedar. Hari ini, Malaysia bukan sekadar ada kilang chip. Malaysia sebenarnya mengawal kira-kira 13% daripada keseluruhan proses pemasangan, ujian, dan pembungkusan chip seluruh dunia. Bayangkan 13% daripada semua chip yang digunakan dalam telefon anda, kereta anda, komputer anda, mungkin pernah lalu melalui tangan pekerja-pekerja di Pulau Pinang atau negeri-negeri lain di Malaysia. Dan ini bukan kebetulan. Sektor elektrik dan elektronik, atau singkatannya ENE, kini jadi kategori ekspor terbesar Malaysia, dengan nilai sehingga 711 bilion RM. Daripada jumlah itu, ekspor semikonduktor sahaja mencecah 465 bilion RM tahun lepas. Itu nombor yang besar. Tapi sebelum kita rasa terlalu selesa dan bangga, ada satu fakta yang ramai tak sedar, Malaysia sebenarnya import chip bernilai 308 bilion RM juga. Maksudnya, walaupun kita pandai memasang dan menguji chip, kerja reka bentuk dan fabrikasi peringkat tinggi, bahagian yang paling menguntungkan dalam industri ini, masih dikuasai negara lain seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Amerika Syarikat. Mari kita kembali sekejap ke belakang, sebab sejarah ini penting untuk faham kenapa Malaysia begini istimewa dalam industri chip dunia. Pada tahun 1972, Intel membuka kilang pemasangan pertama mereka di luar Amerika Syarikat dan lokasi yang dipilih ialah Pulau Pinang. Pada masa itu, tak ramai yang sangka keputusan ini akan mengubah seluruh trajektori ekonomi sebuah negeri, apatah lagi sebuah negara. Selepas Intel, syarikat-syarikat besar lain seperti Advanced Micro Devices, Hewlett-Packard, dan kemudiannya Infineon serta Texas Instruments TS turut mengikut jejak, membuka operasi mereka di Pulau Pinang. Generasi demi generasi pekerja Malaysia dilatih, didedahkan, dan akhirnya menjadi pakar dalam proses pemasangan dan ujian semikonduktor, kemahiran yang tak boleh dibina dalam masa setahun dua, tapi memerlukan puluhan tahun pengalaman berterusan. Inilah sebabnya bila orang bertanya, macam mana Malaysia tiba-tiba jadi kuasa chip? Jawapannya, ia bukan tiba-tiba. Ia hasil lebih 5 dekad pembinaan ekosistem, kepercayaan pelabur, dan tenaga kerja mahir yang terkumpul sejak generasi nenek moyang kita lagi. Tapi tunggu. Keadaan sedang berubah. Dan perubahan ini berlaku lebih cepat daripada yang ramai jangka. Dalam tahun 2025 sahaja, sektor elektrik dan elektronik Malaysia menerima 28.5 bilion RM pelaburan yang diluluskan kerajaan. Itu jumlah yang luar biasa besar untuk satu sektor sahaja. Dan masuk tahun 2026, pelaburan ini semakin pantas mengalih.
Pada bulan Februari, syarikat Chipbond dari Taiwan membuka kemudahan pembuatan bernilai 200 juta dolar Amerika di Malaysia. Kemudian pada 7 Mei, syarikat teknologi Jerman, Eichtron, menandatangani perjanjian dengan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia atau MIDA untuk membina kemudahan pembuatan semikonduktor bernilai 47 juta dolar Amerika dengan pengeluaran dijangka bermula pada separuh kedua tahun 2027. Ini belum lagi termasuk syarikat-syarikat raksasa lain. Global Foundries, Micron, Infineon, ST Microelectronics, Applied Materials, semua nama besar dalam industri chip dunia turut hadir dan melabur di Malaysia. Malah, menurut data daripada Industrial Info Resources, terdapat sebanyak 33 projek modal aktif di Malaysia bernilai kira-kira 20 bilion dolar Amerika, semuanya tertumpu kepada pembuatan semikonduktor dan barangan berkaitan. Negeri Pulau Pinang sendiri kini menjadi peneraju, dengan jumlah pelaburan tertunggak melebihi 48 bilion dolar Amerika merentasi 17 projek. Dengar nombor-nombor ini, anda mungkin fikir, wah, Malaysia memang sedang naik. Dan ya, itu betul. Tapi inilah bahagian yang jarang orang bincangkan secara terbuka. Di sebalik semua berita baik ini, Malaysia sedang berdepan satu masalah besar yang tak boleh diselesaikan dengan duit semata-mata. Kerajaan sendiri mengaku, industri semikonduktor Malaysia memerlukan sebanyak 50,000 jurutera mahir untuk memenuhi permintaan semasa. Tapi universiti-universiti di Malaysia hanya mampu menghasilkan kira-kira 5,000 graduan kejuruteraan setahun. Baca balik nombor itu. 50,000 diperlukan. 5,000 dihasilkan setahun. Itu jurang 10 kali ganda. Dan jurang sebegini bukan masalah yang boleh ditampung dengan satu dasar atau satu pengumuman kerajaan semalaman. Bayangkan situasi ini, sebuah kilang baru siap dibina, mesin-mesin canggih sudah dipasang, pelaburan berbilion ringgit sudah masuk, tapi tak cukup orang yang mahir untuk mengendalikannya. Skim cabaran sebenar yang sedang dihadapi industri ini sekarang, di sebalik tepukan dan sorakan tentang pelaburan besar yang masuk. Untuk depan masalah ini, Kerajaan Malaysia memperkenalkan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 atau NIMPI 2030 bersama strategi semikonduktor negara. Sasarannya, melatih 60,000 jurutera mahir menjelang tahun 2030. Pelan-pelan seperti penang STEM Talent Blueprint dan inisiatif CREST turut digerakkan, dengan kerjasama rapat antara universiti dan industri untuk mempercepatkan latihan tenaga kerja. Ini cabaran sebenar. Bukan rekaan, bukan andaian, ini fakta yang diakui sendiri oleh pihak industri dan kerajaan dalam forum-forum semikonduktor di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Dan masalah jurutera ini jadi lebih kritikal sebab satu sebab lain, Malaysia tak bersaing sendirian. Seluruh rantau Asia Tenggara sedang berlumba-lumba untuk merebut pelaburan chip yang sama. Singapura, contohnya, fokus kepada penyelidikan dan pembangunan tahap tinggi, dan secara senyap-senyap sedang menarik jurutera-jurutera mahir Malaysia untuk bekerja di sana dengan gaji yang lebih lumayan. Bayangkan, negara kita yang dah kekurangan jurutera, masih lagi kehilangan sebahagian daripada bakat terbaik ke negara jiran yang lebih kaya. Di sisi lain, Vietnam pula bergerak agresif dengan subsidi kerajaan, program latihan khusus, dan pelaburan besar dalam infrastruktur pendidikan semikonduktor. Pelaburan langsung asing Vietnam mencecah 27.6 bilion dolar Amerika dalam tempoh setahun, pertumbuhan yang ketara, dan sebahagian besarnya tertumpu kepada sektor elektronik dan teknologi tinggi. Thailand pula tidak berdiam diri. Pada awal tahun 2026, kerajaan Thailand melancarkan pelan jangka panjang 25 tahun bertajuk Made in Thailand Chips, dengan sasaran pelaburan melebihi THB 2.5 trilion menjelang 2050. Serta latihan lebih 230,000 tenaga kerja baharu. Thailand memilih untuk fokus kepada chip kuasa, sensor, dan fotonik, bidang khusus yang mereka rasa ada kelebihan berbanding Malaysia dan Vietnam. Jadi bayangkan situasi ini, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Thailand semua berlumba dalam masa yang sama, untuk merebut pelaburan yang sama, daripada kumpulan syarikat global yang sama. Setiap negara menawarkan insentif cukai, infrastruktur, dan tenaga kerja sebagai senjata masing-masing.
Untungnya buat Malaysia, kita ada satu kelebihan yang sukar ditiru dalam masa singkat. Menurut pakar industri, Malaysia masih mengawal lebih 50% daripada keseluruhan perdagangan ujian chip dunia, jauh mengatasi pesaing-pesaing serantau yang masih di peringkat awal pembangunan. Ini hasil 5 dekad pengalaman yang kita bincangkan sebentar tadi, sesuatu yang Vietnam dan Thailand masih cuba kejar. Tapi cabaran sebenar bukan setakat siapa boleh tarik lebih banyak pelaburan. Cabaran sebenar ialah siapa yang boleh naik taraf daripada sekadar memasang dan menguji chip orang lain, kepada benar-benar mereka bentuk dan menghasilkan chip sendiri dari awal hingga akhir. Dan dalam pertandingan ini, semua negara di rantau ini, termasuk Malaysia, masih jauh ketinggalan berbanding raksasa seperti Taiwan dan Korea Selatan, terutamanya dalam jumlah paten dan inovasi teknologi yang dihasilkan setiap tahun. Tapi dengar sini, jurang tenaga kerja dan persaingan serantau ini bukan sebab sebenar kenapa Washington gelisah pasal Malaysia. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih sensitif, dan jauh lebih politik berlaku di sebalik tabir. Dan inilah bahagian yang ramai orang tak tahu. Amerika Syarikat sebenarnya bukan risau Malaysia terlalu berjaya dalam industri chip. Mereka risau tentang sesuatu yang lain, sesuatu yang dipanggil transshipment atau penghantaran semula. Begini ceritanya. Chip-chip AI berprestasi tinggi buatan syarikat seperti Nvidia ada had ekspor yang sangat ketat ke China, kerana kerajaan Amerika bimbang teknologi ini boleh digunakan untuk tujuan ketenteraan atau membantu China membangunkan kuasa AI yang menyaingi Amerika. Tapi di sinilah masalahnya. Malaysia, sama seperti Singapura dan Taiwan, dilihat sebagai salah satu lubang yang mungkin digunakan untuk menghantar chip-chip canggih ini secara tidak sah ke China, melalui laluan yang berliku-liku dan sukar dikesan. Ini bukan teori semata-mata. Pada Mac 2025, pihak berkuasa Singapura mendakwa 9 orang dalam kes penipuan bernilai $390 juta Amerika yang melibatkan jualan pelayan-pelayan komputer yang disyaki mengandungi chip Nvidia melalui laluan yang akhirnya menghala ke China. Penyiasatan turut melibatkan kerjasama dengan pihak berkuasa Amerika dan Malaysia untuk mengesan ke mana pelayan-pelayan tersebut sebenarnya pergi. Selepas kejadian ini, tekanan daripada Washington kepada Kuala Lumpur semakin kuat. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian Malaysia ketika itu mendedahkan bahawa Amerika Syarikat secara khusus meminta Malaysia memantau setiap penghantaran yang melibatkan chip Nvidia, memastikan pelayan-pelayan ini benar-benar berakhir di pusat data yang sah dan tidak terselit dipindahkan ke kapal lain di tengah perjalanan. Jujur cakap, kalau anda baru dengar pasal isu ini sekarang, saya faham kalau anda rasa sedikit terkejut. Ramai antara kita anggap hubungan Malaysia-Amerika ini selesa dan straightforward, rupa-rupanya, di sebalik tabir, ada banyak ketegangan senyap yang jarang sampai ke akhbar utama. Kalau anda rasa video ini membuka mata anda setakat ini, tinggalkan komen anda di bawah. Saya nak tahu apa pendapat anda sebelum kita sambung ke bahagian seterusnya, sebab apa yang akan saya kongsi selepas ini lagi mengejutkan. Dan tindakan tidak berhenti di situ. Pada Ogos 2025, Amerika Syarikat mengenakan tarif import 25% ke atas semua barangan Malaysia yang memasuki pasaran Amerika, termasuk barangan elektronik. Sebagai tindak balas dan langkah berjaga-jaga, Malaysia sendiri memperkenalkan kawalan ekspor baharu, mewajibkan permit khusus untuk apa-apa penghantaran chip AI berprestasi tinggi buatan Amerika. Jadi bila tajuk video ini bertanya, Malaysia buat chip sendiri, tapi Amerika rasa tak senang. Sekarang anda faham sebabnya. Ia bukan kerana Malaysia mencabar kuasa chip Amerika secara langsung. Ia kerana Malaysia berada tepat di tengah-tengah laluan pertarungan teknologi antara dua kuasa besar dunia, dan dipercayai, secara adil atau tidak, sebagai salah satu titik lemah dalam sistem kawalan ekspor global. Tapi ini belum habis. Ada satu lagi lapisan dalam cerita ini yang jarang dibincangkan secara terbuka, peranan Johor sebagai hub pusat data raksasa serantau. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Johor berkembang pesat menjadi salah satu lokasi paling diminati di Asia Tenggara untuk pembinaan pusat data berskala besar, kemudahan yang menyimpan dan memproses maklumat untuk syarikat-syarikat teknologi global, termasuk yang menjalankan operasi kecerdasan buatan. Pusat data inilah yang menggunakan chip-chip AI berprestasi tinggi buatan Nvidia secara besar-besaran.
Inilah sebabnya Malaysia jadi lebih sensitif dalam isu ini berbanding negara lain. Bukan sekadar kita memasang chip, kita juga jadi destinasi sebenar di mana chip-chip canggih ini akhirnya digunakan dalam pusat data yang membesar dengan pantas. Skim sebabnya Menteri-Menteri Malaysia membentuk satu task force khusus, bekerjasama antara Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Perindustrian dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, semata-mata untuk mengawasi industri pusat data yang membesar ini dan memastikan ia tak disalahgunakan sebagai laluan untuk hantar chip terlarang ke negara lain. Faham sekarang kenapa isu ini jauh lebih kompleks daripada sekadar Malaysia buat chip, Amerika cemburu. Ia melibatkan rangkaian yang sangat besar, daripada kilang pemasangan di Pulau Pinang, ke pusat data di Johor, ke pelabuhan-pelabuhan yang mengawal pergerakan kontena. Semuanya saling berkait dalam satu sistem yang cuba dipantau oleh dua kuasa besar dunia pada masa yang sama. Dan ini bawa kita kepada permainan kuasa yang lebih besar antara dua gergasi ekonomi dunia. Sebenarnya, keadaan sedang berubah ke arah lebih lembut sejak awal 2026. Menurut analisis daripada East Asia Forum, kerajaan Amerika di bawah pentadbiran Trump sebenarnya sedang mengurangkan tekanan terbuka terhadap China, sambil memberi tumpuan kepada perundingan dagangan yang lebih stabil. Tapi dalam masa yang sama, Washington memilih untuk lebih senyap bukan dengan membuat peraturan baharu, tetapi dengan menekan negara-negara seperti Malaysia untuk memperketat penguatkuasaan dalaman mereka sendiri. Strategi ini bijak dari sudut Amerika. Mereka tak perlu buat undang-undang baharu yang boleh dipertikaikan secara diplomatik. Sebaliknya, mereka cuma minta Malaysia, Singapura dan Taiwan semua sekutu rapat untuk buat kerja kotor memantau sendiri pergerakan chip dalam negara masing-masing. Dan persoalan besar yang timbul sekarang, bolehkah Malaysia kekal sebagai rakan kongsi dipercayai kedua-dua pihak, sambil terus membina industri chip sendiri yang semakin besar dan semakin penting kepada ekonomi negara? Sebab realitinya, walaupun ada tekanan dan kawalan, syarikat-syarikat gergasi dunia masih terus melabur di Malaysia. Di Semikon Southeast Asia 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur pada bulan Mei, penaja-penaja termasuk Global Foundries, Lam Research, Micron, Tokyo Electron, Applied Materials, dan ST Microelectronics semuanya hadir, tanda jelas bahawa keyakinan terhadap masa depan industri chip Malaysia masih kukuh, walaupun ada cabaran geopolitik. Malah, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Malaysia, Johari Abdul Ghani, sendiri menyatakan secara terbuka bahawa Malaysia perlu segera bergerak naik dalam rantaian nilai industri ini daripada sekadar memasang dan menguji chip kepada turut serta dalam reka bentuk dan pembungkusan termaju. Beliau menggariskan keperluan mendesak ini secara jelas dalam ucapan rasminya bahawa Malaysia tidak boleh selesa hanya menjadi tukang pasang chip orang lain selama-lamanya. Jadi mari kita rumuskan apa yang sebenarnya berlaku. Malaysia sedang membina kuasa chip yang sah dan semakin besar, dengan pelaburan berbilion ringgit, kilang-kilang baharu, dan rancangan jangka panjang yang jelas. Tapi pada masa sama, Malaysia terperangkap di tengah-tengah pertarungan teknologi antara dua kuasa besar dunia, terpaksa berjalan di atas garisan yang sangat nipis antara menjaga hubungan baik dengan Amerika Syarikat, sambil tidak menutup pintu sepenuhnya kepada peluang perniagaan dengan China. Ini bukan cerita mudah tentang negara kecil yang berjaya. Ini cerita tentang sebuah negara yang terpaksa main permainan diplomatik dan ekonomi yang sangat berisiko, di mana satu langkah salah boleh menjejaskan berbilion ringgit pelaburan, dan satu langkah bijak boleh menjadikan Malaysia kuasa chip serantau yang dihormati dunia. Tapi soalan yang mungkin lebih penting buat anda dan saya, apa kesannya kepada rakyat biasa seperti kita? Ini bukan cerita yang hanya relevan kepada menteri dan pelabur besar. Bila sektor elektrik dan elektronik jadi penyumbang ekspor terbesar negara, ia bermakna ribuan, malah berpuluh-ribu peluang pekerjaan baharu sedang atau bakal diwujudkan di Pulau Pinang, Kedah, Selangor, dan negeri-negeri lain yang menjadi tumpuan pelaburan ini. Pekerja kilang, juruteknik, jurutera, malah pelajar yang baru lepas SPM dan sedang fikir nak ambil kursus apa di college, semua ini akan terjejas, secara positif atau negatif, bergantung kepada arah tuju industri ini.
Kalau Malaysia berjaya naik taraf daripada sekadar tukang pasang kepada mereka bentuk chip sebenar, gaji median dalam sektor ini berpotensi naik dengan ketara sebab kerja reka bentuk dan inovasi selalunya dibayar jauh lebih tinggi berbanding kerja pemasangan rutin. Tapi kalau Malaysia gagal mengatasi jurang tenaga kerja yang kita bincangkan sebentar tadi, ada risiko sebenar pelaburan besar ini hanya akan terus menggunakan Malaysia sebagai tukang pasang semata-mata, sambil keuntungan sebenar mengalih ke negara lain yang memiliki teknologi reka bentuk. Skim sebabnya keputusan kerajaan dan industri dalam beberapa tahun akan datang ini sangat penting bukan sekadar untuk angka GDP dalam laporan ekonomi, tapi untuk jenis pekerjaan dan gaji yang akan tersedia buat anak-anak kita kelak. Dan di sinilah saya nak dengar pendapat anda. Kalau anda jadi pembuat dasar di Malaysia hari ini, adakah anda akan pilih untuk lebih dekat dengan Amerika Syarikat demi mengekalkan akses kepada teknologi canggih dan pasaran besar mereka? Atau adakah anda akan cuba kekal benar-benar neutral, walaupun kedua-dua gergasi dunia ini terus menekan dari arah berlainan? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Adakah Malaysia patut pilih pihak, atau adakah kekal neutral ini sebenarnya strategi paling bijak dalam dunia yang semakin terbahagi ini? Saya akan baca setiap komen. Jumpa anda dalam video seterusnya.